Pernah tak kamu terfikir macam mana orang dulu-dulu buat lukisan terlalu detail tanpa komputer dan tanpa AI? Jawapannya mudah saja dengan adanya tokoh-tokoh seni cetakan seperti Albert Dürer pada zaman dahulu. Bercakap tentang Albert Dürer ni, kita kenal lah dulu siapa Albert Dürer ni. Jadi, dapatan saya melalui Wikipedia, Albert ni adalah seorang tokoh seni dari Jerman yang terbaik ketika era Renaissance awal. Dan beliau ni lahir pada 21 Mei 1471 di Nuremberg, Jerman. Bukan sahaja pelukis dan bukan sahaja pengukir, namun beliau juga merupakan pereka cetakan dan penulis buku seni. Keistimewaan beliau ni ada pada gabungan seni dan matematik serta anatomi manusia dalam satu karyanya. Kita melihat contoh karya ni, Melancholia 1, itu pada 1514. Dalam karya ni, watak utama ialah seorang malaikat yang kelihatan murung dan termenung. Melalui kajian saya daripada The Blog Public Art History, ramai ahli sejarah seni termasuk Erwin Panofsky, seorang pakar sejarah seni yang terkenal, menafsirkan bahawa malaikat di sini digambarkan sebagai satu perasaan sedih yang mendalam. Kita lihat pada tangan malaikat ni terdapat kompas, alat untuk melukis bulatan dan mengukur bentuk. Ia melambangkan sains dan penciptaan. Karya Melancholia 1 ini juga menggambarkan keadaan intelektual seorang seniman dan secara tidak langsung dianggap seperti potret Albert itu sendiri. Pada zaman falsafah pertengahan, setiap individu dipercayai dipengaruhi oleh salah satu empat humor. Dan salah satunya adalah melancholia ni. Okey, yang pertama kita kena faham dulu humor ni apa. Jadi menurut buku On the Nature of Man by Hippocrates yang saya ambil dari Wikipedia ni, buku ini menceritakan tentang anatomi manusia dan buku ini juga memetik tentang kajian anatomi yang berkaitan dengan humor, yang empat humor tadi. Jadi humor ni melambangkan cecair dalam badan yang dipercayai mempengaruhi personality, emosi dan kesihatan seseorang. Kalau kita merujuk balik kepada karya tadi, karya Albert Dürer ni, personality humor di sini adalah kesedihan dan sering dikaitkan dengan humor yang paling tidak diingini. Jadi karya ni dia menafsirkan bahawa individu yang bersifat melankolik ni ataupun sedih sering dilihat sebagai golongan yang paling mudah mengalami kegilaan ataupun gangguan mental. Dan selepas Albert Dürer, kita ada Thomas Bewick. Thomas Bewick ni pula merupakan seorang wood engraver, pengukir kayu yang sangat mempengaruh dari Inggeris. Dan dia ni sama level dengan Albert Dürer tadi, cumanya beliau ni fasih dalam teknik ukiran pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Beliau ni kelahiran di Cherryburn, Northumberland, England pada tahun 1753 pada Ogos 12. Dan profesi beliau ni sebagai wood engraver dan juga illustrator dan penulis sejarah semula jadi. Pada masa itu, beliau dianggap sebagai tokoh utama yang mengangkat teknik ukiran kayu menjadi medium ilustrasi seni yang penting dalam pencetakan buku. Dan untuk pengetahuan semua, Bewick ni tidak mencipta teknik ukiran kayu sendirilah, tetapi beliau ni membawa teknik itu ke tahap yang lebih tinggi dengan menggunakan alat ukiran yang seperti logam ataupun burin pada kayu keras iaitu engrain seperti boxwood. Dan ini juga membolehkan beliau mencipta garisan yang sangat halus dan detail. Teknik yang menggunakan boxwood ini menciptakan ilustrasi yang tahan lama, boleh dicetak bersama teks dan memberikan variasi ton dan tekstur yang kuat. Ini merupakan satu langkah yang besar dan bersejarah dalam pencetakan ilustrasi buku. Kita boleh lihat penekanan wood engraving dalam karya beliau The Yellow Wagtail pada tahun 1828. Di mana karya ini merupakan salah satu daripada 9 salinan bersaiz besar daripada ukiran kayu Thomas Bewick sendiri. Karya ini merupakan karya seekor burung dengan dada berwarna putih, sayap bercorak dan ekor yang panjang, paruh panjang dan kepala yang kecil serta badan yang panjang, berdiri menghadap ke kiri di atas batu di tepi aliran. Untuk pendataan semua, karya ini merupakan sebahagian daripada bukunya iaitu A History of British Birds. Itu karya Thomas Bewick sendiri. Buku ini juga merupakan rujukan terpenting dalam ilustrasi burung di England pada masa itu. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan tentang tokoh seni cetak yang seterusnya, iaitu Edvard Munch. Edvard Munch, beliau ni kelahiran di Adelsburg, London pada tahun 1863 dan merupakan anak kedua daripada 5 adik-beradiknya. Beliau ni mempunyai warisan intelek
dan seni kerana keluarganya terdiri daripada tokoh hebat termasuk pelukis dan sejarawan tamadun Viking yang terkenal. Pada tahun 1864, keluarga Munch ni berpindah ke ibu kota kerana ingin ikut tugasan bapaknya sebagai seorang doktor tentera. Dan pada tahun 1868, berlakunya tragedi yang hebat dalam kehidupan Edvard Munch. Beliau kehilangan ibu serta kakaknya akibat batuk kering. Dan ketika dia masih kecil, Munch ini juga mempunyai masalah kesihatan yang kronik. Edvard Munch sering sakit sehingga tidak dapat hadir ke sekolah, lalu diajar oleh bapaknya sendiri di rumah. Dan di sinilah bermula titik permulaan ekspresi seni beliau. Beliau mula melukis untuk mengisi masa lapang semasa terkurung di rumah akibat masalah kesihatan. Untuk gaya seni beliau menggunakan gaya ekspresionisme yang mempengaruhi pengalaman ngeri yang dirasakan sepanjang hayatnya, iaitu pengalaman semasa ibu serta kakaknya meninggal dunia akibat penyakit kronik. Di sini merupakan catatan minyak daripada karya Edvard Munch. Yang paling terkenal adalah The Scream 1893, The Kiss 1897 dan The Sick Child 1925 yang menggambarkan ibu serta kakaknya semasa sakit. Dan ini pula merupakan seni cetakan beliau yang menggunakan ukiran kayu dan dakwat hitam. Seni cetakan beliau ni merupakan versi cetakan daripada hasil catatan beliau. Contohnya seperti The Scream tadi, beliau mempunyai version seni cetakan, dan The Kiss 4 juga mempunyai version cetakan, iaitu pada tahun 1902. Dan yang terakhir adalah seni cetakan beliau yang terkenal juga, iaitu Anxiety 1896. Yang pertama, The Scream. Seni cetakan The Scream ni merupakan jeritan jiwa manusia moden. The Scream ini juga menggambarkan tentang dirinya. The Scream ini juga mempunyai 4 versi utama, iaitu 1893 dan 1995 daripada pastel, 1895 iaitu cetakan litografi yang kita lihat tadi. Yang seterusnya adalah karya The Kiss, iaitu menunjukkan kehilangan identiti dalam pelukan. Wajah sepasang kekasih bercantum tanpa ciri melambangkan dua jiwa menjadi satu bentuk tunggal. Kita boleh lihat di sini, karya The Kiss ini menunjukkan seorang lelaki dan seorang wanita sedang berpelukan. Namun kalau kita lihat lebih dekat pada wajah mereka ni seakan-akan bercantum menjadi satu. Yang terakhir adalah karya Anxiety, iaitu menunjukkan penderitaan secara kolektif. Berbeza dengan The Scream tadi yang bersifat individu, karya Anxiety ini pula menggambarkan sekumpulan manusia yang mengalami kebimbangan yang sama.